Halo kawan. Video ini saya akan review ini Manifold Cache. Dia fuel piece punya. Ini motor SM480 pun ada SM380 lah. Tapi sekarang saya bagi korang tengok inilah. Lebih baik saya kena buka Bluetooth, saya buka location. Ini location sangat penting kena buka. Kalau tak ada buka nanti dia sangat susah. Mula-mula you kena login lah jika you ada ID. Kalau tak ada ID you kena create satu account loh. Jika saya sudah login, dia akan macam ni lah. Saya tekan measurement. Sini banyak pilihan. Electric, ini pressure, ini evacuation rate. Dia belah lah. Ini macam-macam. Tapi biasa kami tekan sini lah. Sini suhu punya side. Okay. A side, manual meter, refrigerant side, refrigerant pressure. Okay. Jadi kami kena sambung mana? Jadi kami cuba tekan refrigerant side, suction liquid. Kami tekan. Nampak? Sini ada. Dia sudah detect ini. Saya kena buka location lah. Kalau tak buka location dia pun tak boleh. Saya cuba sambung. Saya sudah sambung. Sini punya pressure dia akan tunjuk di sini. Jadi dia sudah sambung loh. Jika kami cek di aircon peti sejuk dia sini tukar apa, sini pun akan sama lah. Sekarang saya akan tunjukkan ini cek pipe punya suhu macam mana sambung. You tengok sini, nampak dia ada lubang. Korang kena tengok ada satu besar, satu kecil. You hanya masukkan sahaja. Masukkan. Ini pun sama. Masukkan. Jika dua sudah masukkan, korang sudah boleh cek dia punya suhu lah. Dia punya pipe berapa sejuk lah. Klaim dia punya pipe. Ini selain ukur itu pipe punya suhu pun boleh guna macam ni. Jika you punya suami tak dengar you kata. Ini lagi ada satu auto thermocouple cek. Dia boleh sambung sini loh. Jika ada apa tak faham, korang boleh tengok user manual. Dia dalam mesti ada user manual punya original. Dia akan tunjukkan dia apa-apa fancy lah. Sini pun ada tunjukkan serial number lah. Jika nak tahu dia original ke tak. Manifold Cache ini jika you nak cek low side, you boleh sambung sini loh. Sini sambung charging hose, dia akan tunjuk sini. Jika you nak cek high side, you boleh sambung sini. Dia akan tunjuk di sini. Jika you nak masuk case, you boleh sambung sini, pergi itu case tong lah. You tengok refrigeration mah. You boleh masuk case. You nak vacuum, sambung sini. Ini 2 hun punya sambung charging hose sudah okey. Ini 3 hun, you tengok sini VAC mah, vacuum mah. You boleh sambung dengan 3 hun punya pipe. Sambung 3 hun punya pipe. Korang tengok ini pipe, wah besar dia boleh banting inilah boleh banting ini. Ini boleh pergi 2 hun punya vacuum pump. Jika you punya vacuum pump ada 3 hun punya, you pun boleh tukar yang macam ni punya. 3 hun pergi 3 hun. Sambung 3 hun. Dia boleh sambung mali vacuum pump yang ada 3 hun. Ini untuk lucukan sahaja lah. Dia pun boleh sekali sambung dengan jokling. Jika you tanya saya macam mana sambung, user manual sini pun ada tunjukkan. Wireless kena on dan sini ada step yang macam mana sambung. Korang boleh tengok. Jadi dia boleh ganti you handphone punya apps sambung dengan jokling. Jika korang ada minat, boleh bagi tahu je. Dan anda jika setelah nak tengok habis video ini, jika korang sudah faham, boleh like, komen dan share.